Hai, tengok ni. Ini geng batch 08 yang paling legend dalam sekolah ni. First of all, kita semua layak tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Tak kisahlah berapa banyak kali kita tidur dalam kelas, homework tak siap, masuk sekolah muka macam zombie. Tapi yang paling penting, kita masih survive sampai hari ni. Sejak form 1 sampai sekarang, kita dah lalui macam-macam weh. Kena marah sebab bising, lari naik tangga sebab lambat, panik masa cikgu buat spocek weh, beli air kat kantin walaupun minta izin pergi toilet. Tak sihat sikit je, mulalah duduk dalam bilik rawatan. Semua tu kenangan weh, nanti confirm kita rindu. Dan cikgu-cikgu kita, cikgu-cikgu semua memang caring. Walaupun kita banyak Karina, walaupun cikgu tanya, faham ke tak? Kita semua jawab, faham cikgu, tapi kita sendiri je yang tahu. Tapi di sebalik semua tu, cikgu tetap sabar dengan kita. Tetap ajar, tetap repeat benda yang sama sampai kita faham. Terima kasih cikgu. Kalau bukan sebab cikgu, mungkin kami tak kuat untuk tempuh semua ni. Kepada geng-geng kelas yang suka tidur dalam kelas tapi bila exam dapat A. Ada yang selalu hilang pensel, padahal dia pinjam semua orang punya. Ada yang gelak, boleh buat satu blok dengar. Tak kisahlah korang jenis macam mana pun, korang dah yang buat sekolah ni memang best gila-gila. Lepas ni dah tak ada dah semua tu. Kita semua akan bawa haluan masing-masing. Apa pun pilihan korang, aku doakan korang semua berjaya. Yang penting, jangan lupa asal usul kita dan jangan lupa muka pelik-pelik dalam batch ni. Apa pun, batch 08 bukan biasa-biasa. Kita bukan perfect, tapi kita paling hebat, paling vibe, paling banyak kenangan. Satu hari nanti, bila kita rindu sekolah, kita akan ingat, inilah keluarga kita. So geng, semoga kita semua berjaya dalam SPM. Cik Sujin, last paper. Terima kasih cikgu, terima kasih kawan-kawan, terima kasih Mambau. Batch 08 sign off.